Kira kalau contohlah kan, kita go through sikit daripada zaman para anbiya sampai ke zaman kita. Macam saya peribadi, saya tengok sebenarnya dia pun ada juga satu pattern. Cuma dia pattern ni bukanlah, kalau era moden mungkin kita boleh kata patternnya adalah untuk pembinaan negara haram Israel dan pembinaan negara Israel Raya. Cuma kalau saya pribadi, saya tengok macam dia bermula daripada zaman para anbiya wal mursalin. Dia tarik sampai zaman sekarang, dia ada satu pattern yang lagi halus. Mungkinlah kita boleh tengok semula benda tu adakah betul atau tidak. Sebab saya tengok macam patternnya adalah dia menentang kepada hak dan membawa kepada kebatilan yang besar untuk ditegakkan benda tu. Tapi saya tak pastilah adakah benda tu masih lagi kita boleh katakan itu yang berlaku pada hari ini, ataupun sekadar kita boleh kata hari ini adalah pembinaan negara Israel Raya dan negara Israel itu sendiri, pattern yang itu saja. Ataupun sebenarnya sama je daripada zaman para Nabi tu. Dia kalau sekiranya kita nak pergi lebih dalam, pertembungan ni sebenarnya adalah pertembungan di antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia.